Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha saf pimpinan PMJ, seluruh muslimat yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama dalam program Yadul Ulia khusus untuk kelab belia siswa dan juga sekerja. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama dalam perjumpaan secara maya yang diadakan secara konsisten kan, yang mana kita nak dapat buat satu program, terutama program yang bermanfaat, yang mengingatkan kita tentang Islam dan juga iman kita. Dan apabila kita dapat buat konsisten tu, insya-Allah dia akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan teruskan perkongsian kita berkaitan tentang takwa dan takwa, martabat dan harga diri insan. InsyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi berkaitan tentang subtopiknya, iaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi golongan bertakwa. Kalau kita lihat dalam permulaan surah yang kedua dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah kan, dalam ayat 1 hingga 5 kan, yang mana dalam ayat ni kan, saya baca maksud dia kan, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yang ini tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan, iaitu mengerjakan solat, serta membelanjakan, iaitu mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sempurna, yang dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Ini maksud daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 kan, yang mana beberapa potong ayat ni memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa kan. Yang mana yang pertamanya adalah Al-Quran sebagai hidayah kan, yang mana Allah menetapkan bahawa Al-Quran ialah kalam daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni sebuah kitab yang menjadi tunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Golongan yang bertakwa saja meletakkan Al-Quran sebagai pemandu ataupun petunjuk dalam seluruh urusan kehidupan dia kan, yang menjadi dia keyakinan, satu keimanan yang dia tak ada keraguan terhadap Al-Quran sedikit pun kan. Yang mana Al-Quran ni dia tunjuk kepada jalan kebenaran kan. Lain jalan kebenaran, dia juga adalah adil dan juga selamat kan. Bukan sekadar selamat di dunia tapi juga di akhirat kan. Sebab tu bagi orang yang ada keraguan kepada Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi setiap urusan kehidupan dia, dia tak layak untuk dikatakan sebagai dia mempunyai sifat takwa. Dia tak layak kan. Walau dia ada sedikit keraguan terhadap mana ayat Al-Quran kan, dia tak layak kita panggil sebagai dia punya sifat takwa, tak kan. Ciri orang yang ada sifat takwa ni dia yakin kan, dia yakin terhadap setiap apa yang terdapat di dalam Al-Quran kan. Sebab apa dia yakin? Sebab dia tahu yang Al-Quran ni adalah sumber petunjuk kan, sumber petunjuk kepada kehidupan seharian dia kan. Itu juga orang yang ataupun berjuang atas nama ideologi kan, dan juga teori dalam setiap urusan kehidupan dia kan. Mereka bertindak dengan mengadakan undang ciptaan sendiri dalam perkara yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nabinya kan. Kalau kita lihat bagaimana negara yang pemimpinnya komunis kan, ideologi komunis, bagaimana acuan bernegara dia kan, bagaimana negara yang acuan sekular kan, bagaimana acuan dia kan, negara yang dengan acuan liberal dan sebagainya. Kalau kita lihat sistem dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rosak kan, sistem dia rosak kan. Bagaimana kita lihat pada hari ini kan, yang mana sebelum ni mengagung-agungkan negara-negara barat kan, bagaimana pada hari ini kita lihat sistem dia makin hari demi satu jatuh dan rosak
Jadi benda tu kita kena sedar, kan? Selagi mana kita tidak mengikut acuan Al-Quran, kan, selagi itu kita akan menghadapi sistem yang timpang, kan, mempunyai pelbagai kelemahan, kan, yang mana kita akan rasa kita dizalimi dengan sistem yang dicipta oleh manusia itu sendiri, kan. Sebab tu mereka yang terpesona dengan jalan yang benar, mereka yang terpesong daripada jalan yang benar ni, dia adalah menjadi pengikut syaitan, kan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Baqarah ayat 208, ia bermaksud, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam semuanya, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan menjadi musuh yang nyata kepada kalian. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, yang bermaksud, tidak harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, yakni tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Yang mana Allah peringatkan kepada kita semua, kan, ya sebenarnya kita tak ada hak, kan, untuk, tak ada hak pun untuk kita memesongkan ataupun kita buat sesuatu hukum baru kepada hukum yang telah Allah tetapkan. Sebab kalau kita buat sesuatu yang Allah dah tetapkan dah, tapi ikut, kita akan lihat kerosakan kepada diri kita sendiri. Okay? Itu poin yang pertama, kan, Al-Quran menjadi hidayah. Yang kedua, beriman kepada perkara gaib. Beriman kepada perkara gaib, para ulama menafsirkan beriman kepada perkara yang gaib ialah beriman kepada seluruh rukun iman dan isi kandungannya. Iman menjadi syarat sah kepada semua amalan. Ia juga menjadi ciri takwa yang terpenting. Dalam ayat ni, ulama tafsir beriman kepada perkara gaib ni adalah beriman kepada seluruh rukun iman, kan, yang kita ketahui, kan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, kan, yang mana semua tu kita tak nampak, dan kita perlu beriman, kan. Dan benda itulah yang disampaikan kepada kita oleh Rasul kita, kan, untuk kita beriman tentangnya, kan. Hal ini sebab mengerjakan amalan soleh dengan penuh ketaatan dan meninggalkan tegahan Allah menjadi rukun takwa yang asas, kan, yang asas, kan? Maksudnya kita buat perkara yang Allah perintah dan kita mencegah perkara yang Allah larang, itu adalah rukun paling asas bagi rukun takwa itu sendiri. Sebab tanpa iman, semua amalan tak sah dan tiada nilai takwa, kan. Tu kita kena sedar, kan. Yang mana takwa dan iman ni dia saling berkait rapat, kan, dan tak boleh dipisahkan. Dia ada orang cakap simbiosis, kan, antara satu sama lain, kan. Oleh itu iman wajib dipelihara dengan mengukuhkannya dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan iman itu sendiri, kan, sama ada dari sudut hati, lidah ataupun perbuatan, kan. Perkara ini sudah diterangkan oleh para ulama dalam kitab akidah, kan. Tapi kita lihat malangnya pada hari ini masyarakat hanya diajar tentang perkara yang membatalkan ibadah sahaja, kan. Tapi perkara yang membatalkan iman ni kurang diberi perhatian dan dibiarkan merebak dalam masyarakat Islam, kan. Sebab tu kalau kita lihat, kan, kalau ada dalam ni yang mana jadi JK surau ataupun masjid, kan, kalau kita lihat dalam masjid ataupun surau kita tu hanya ada kuliah berkaitan tentang ibadah ataupun berkaitan tentang fiqh semata-mata, kan. Kita cuba cadangkan, kan, untuk diadakan kitab kuliah berkaitan tentang akidah, kan, berkaitan tentang akidah, kita buka kitab akidah, kan. So supaya kita tahu, kan, bersebatas iman dan juga kufur, kan. Kita tahu, kan, kalau buat benda ni sebenarnya boleh membatalkan akidah kita, kalau buat benda ni boleh merosakkan akidah kita, kita tahu, kan. Sebab kita kena tahu 3 asas ilmu yang wajib kita pelajari, kan. Ilmu akidah, ilmu ibadah dan juga ilmu akhlak, kan, ataupun ilmu tasawuf, kan. Benda yang wajib untuk kita belajar, kan, fardu ain kepada kita sebagai orang yang mengaku umat Islam, kan. Kita kena belajar. Kadang-kadang kita lihat dekat masjid ataupun surau kuliah bab fiqh ni sampai 2-3 kali. Lepas tu ustaz berbeza pula, kan.
Lepas tu Ustaz A ni Ustaz B ni cakap macam ni, jadi pening jemaah surau ataupun masjid tersebut. Kan duk bergaduh pula. Ustaz ni cakap macam inilah, kena buat macam ini. Ustaz ni cakap macam ini. Kan dia jadi bergaduh. Bab ibadah. Kan kadang dalam ibadah ni sendiri ada benda yang usul, ada yang furuk. Kan kadang-kadang kita ni duk disibukkan dengan benda-benda yang furuk kan berbanding benda yang usul. Kan. Jadi benda tu kita cuba letakkan. Kan? Sebab kalau nak ingat dulu waktu duduk dekat Pahang 10 ke 15 tahun yang lepas lah kan, bila ikut Tok Guru ngajar kat Masjid Surau kan, mana dia cakap waktu tu lah kan, dia cakap kat Pahang ni, kat Masjid Surau ni kuliah bab fiqh ni dah banyak dah, tapi kita Tok Guru yang untuk mengajar bab akidah ni kurang kan. Jadi dia duk ceramah berkuliah kadang subuh kan, lepas subuh kan, duha lagi kan, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar kan, semata-mata dia nak melepaskan kadar fardu ain bagi umat Islam di Pahang pada waktu tu kan, sampai ke Cameron Highland dia mengajar kan, kadang ikut dia, kadang balik 2-3 pagi kan, sebab dia mengajar tempat jauh kan, sebab waktu tu kurang ustaz-ustaz yang boleh mengajar kitab akidah kan. Jadi benda tu kita kena tanamkan lah dalam masyarakat kita kan. Kita kena sedar yang kita wajib belajar ilmu berkaitan akidah, ibadah dan juga akhlak kan, untuk melepaskan peringkat fardu ain bagi kita untuk tahu. Dan seterusnya lagi satu point adalah tadi kita sebut tentang Al-Quran menjadi hidayah, kemudian beriman kepada perkara ghaib, dan yang ketiga adalah mendirikan solat kan, mendirikan solat kan, yang mana solat ni adalah tonggak ibadah dalam Islam dia mempunyai hubungan secara langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Solat juga ialah tiang agama Islam kan, seterusnya menjadi asas penting bagi melahirkan sifat takwa selain ibadah-ibadah lain yang bersifat roh, jasad dan juga harta kan, seperti puasa kan, lagi zakat kan, haji, berzikir, doa kan, sumpah, nazar dan macam-macam lagi lah kan. Yang mana orang yang bersifat takwa sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan solat dan ibadat lain dengan memenuhi syarat kan, ada syaratnya, ada rukun, ada adab-adab yang menepati syarat kan, secara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang mana tanggungjawab menunaikan ibadah ini diwajibkan ke setiap individu, ke setiap orang kan, dan juga kerajaan yang memerintah sesebuah negara kan. Sebab kita kena tahu ibadah ni kan, ada yang diwajibkan kepada individu kan, ada yang diwajibkan kepada keluarga, ada juga yang jadi tanggungjawab kerajaan untuk laksanakan perkara tersebut lah. Sebab mereka yang tak menunaikan kewajipan tersebut dan membiarkan keluarga mereka dengan mengabaikan suruhan menunaikannya adalah tidak bertakwa kan. Malah pemimpin yang melalaikan agenda ini dalam kegiatan mereka sendiri dan tidak melaksanakan kewajipan menyeluruh rakyat beragama Islam supaya bersolat juga kan, tidak bertakwa. Kita pula menggalakkan program yang agak kan, sehingga kena orang lupa untuk menunaikan solat kan. Mula kita buat waktu dekat lepas waktu maghrib tapi di CCP kan, jadi orang bekerja-kerja nak solat maghrib dan kalau tak tinggal kan, sebab kita ni kalau musafir sebab nak tengok bola kalau ikut ikut syaratnya nak untuk kita buat jamak qasar kan, tak layak untuk kita buat jamak qasar. Jadi kalau pergi pergi tengok bola, bermusafir sebab tengok bola kan, walaupun lebih 2 marhalah kan, tapi tak menunaikan solat maghrib kan, kita cakap tak apalah, nanti aku jamak takhir je lah kan, tak boleh kan, sebab tujuannya tidak dibenarkan oleh syarak tu sendirilah kan. Jadi benda tu kena pertimbangkan sebagai kerajaan. Kalau benarkan peniaga untuk berniaga waktu solat Jumaat kan, itu pun adalah satu kesalahan kan. Itu kita kena tahu kan. Walaupun sesebuah kerajaan tu mendirikan masjid kan, itu tak beri ditunaikan solat, itu tak makna kan, walaupun dirikan masjid tapi tak makna kalau masjid tu tak ditunaikan dengan solat kan. Lebih besar padanya apabila kerajaan mengizinkan aktiviti hiburan, sukan dan berbagai-bagai aktiviti yang melekakan solat dijalankan ya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha
Ayat 132 yang bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah engkau tekun dan bersabar dalam menunaikannya. Kan? Selain itu dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang bermaksud, iaitu mereka yang ini umat Islam, dan jika kami beri mereka kekuasaan memerintah di bumi, pasti mereka mendirikan solat serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar, dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Okey, itu peringatan Allah ke dalam Al-Quran. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada malam ni. Dia ada sambungan lagi, tapi tak apalah, pertemuan akan datang kita akan sambung. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf suara tak berapa nak ada, dan suara tak berapa nak ada ni, jadi dia agak mengganggu sikit lah dalam penyampaian pada malam ni. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.